Ini bukan cakap aku, cakap Syekh Junaid. Syekh Junaid cakap. Syekh Junaid Baghdadi cakap. Apa yang kau nak herankan? Apa yang dibagikan pada wali itu ada juga dibagikan pada binatang yang lain. Kenapa kau tak pelik itik tak boleh tenggelam? Kenapa kau tak pelik hal keadaan burung boleh terbang? Kenapa kau tak pelik yang Tuhan boleh hidupkan ikan dalam air? Kenapa kau pelik pula manusia melakukan demikian? Tidakkah kedua-dua perbuatan itu asal datang daripada Allah? Maka jangan kau hukumkan di antara keramat itu sebagai satu syarat untuk kau mengikut mana-mana tarekat. Mana-mana yang kau nak berpegang pada suatu-satu tarekat, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, engkau pandang pada satu guru. Makin banyak dia beramal, makin kuat nur ada pada dia, makin kuat dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana pegang kepada Al-Quran dan Sunnah, intamasaktum bihima dan tadillu abada. Andainya dia pegang pada keduanya, nescaya dia takkan sesat sampai bila-bila. Ini ukuran untuk orang awam yang belum terbuka lagi pandangan mereka dalam menilai perjalanan nur bagi satu guru untuk dia menjadi ikutan. Boleh faham kan? Tak ada masalah. Siapa pengasas dia? Syekh Junaid Al-Baghdadi, orang yang berasal daripada Baghdad. Panjang cerita dia bang, Syekh Junaid Al-Baghdadi, manakib dia ni memang cukup main banyak. Hari yang terakhir Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika dia sakit, lalu dia dikunjung oleh wali-wali pada ketika itu. Wali-wali pengunjung dia duduk keliling dia. Duduk keliling Syekh Junaid Al-Baghdadi, lalu apa kata dia? Ya Syekh Junaid, engkau merupakan orang yang mustajab akan doa. Mintalah dengan Tuhan supaya penyakit engkau disembuh. Jawab Syekh Junaid senang saja. Kau tahu tak penyakit ni siapa bagi? Kata wali, Allah. Kau tahu tak penyembuh tu ada kat mana? Aku tahu, ada dekat Allah. Dan kau tahu tak yang sakit ini dia datang daripada Allah? Dan kau tahu tak Allah sedang memengertikan aku sakit? Apa lagi yang kau nak pusingkan? Dia tahu Allah yang mendatangkan sakit untuk dia. Dan dia tahu penyawar tu memang ada kat Allah. Dan dia tahu dia sakit tu Allah nak uji akan dia. Apa benda yang kau nak minta lagi dengan Tuhan? Makna bila Allah datangkan penyakit kepada manusia, yang Tuhan nak tengok apa dia? Hati. Allah datangkan penyakit pada manusia, ujian pada manusia, Tuhan nak tengok hamparan hati manusia. Adakah dia terima penyakit dan bala ini dengan penuh sabar, dengan penuh redha? Itu je jawapannya. Sakit sikit, tilik bomoh. Yang pelik ni orang perempuan kalau dia jumpa bomoh, sepatut dia cakap begini, tok bomoh,